Selepas bersara kembali bekerja, ramai di antara pesara yang habis duit simpanan selepas 5 tahun je mereka bersara. Kalau ditakdirkan umur kita sampai usia 70 tahun, 80 tahun, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan tanpa sumber pendapatan, tanpa dana persaraan? Anak-anak bukan mesin ATM kita apabila kita bersara nanti. Anak-anak ada komitmen mereka, ada tanggungjawab dalam kehidupan mereka. Jadi, adalah menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk membina dana persaraan yang mencukupi supaya kita tidak membebankan anak-anak apabila kita tidak bekerja nanti. Emas adalah aset simpanan jangka masa panjang yang sangat-sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai dana persaraan. Kerana untuk jangka masa panjang, harga emas akan terus kukuh dan meningkat. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas bersama Public Gold. Kita sama-sama bina dana persaraan dalam bentuk emas.